Alright guys, Assalamualaikum. So untuk video kali ni aku akan ke KL sekali lagi. Sebelum ni aku dah buat video, aku pergi ke Tian Hau, aku ada pergi Masjid Wilayah KL, aku ada pergi Batu Cave. So ini adalah part 2 lah, sambungan kepada KL punya vlog yang aku buat sebelum ni. Tapi cuma kali ni aku akan ke Bandang pula. Aku akan ke Bukit Bintang sebab aku tengok banyak sangat orang tempat-tempat yang menarik kat situ, tempat-tempat makan yang best kat situ. So hari ni kosong macam aku decide untuk aku pergi ke KL, untuk ke Bukit Bintang, untuk explore apa dekat sana. So aku akan bawa hampa semua sekali untuk ke sana, dan aku akan naik train untuk ke Batu Cave. So let's go. Olanda, wanna infinity to the under. Olanda, wagba. This life now we dey ponder. Agbani no dey farm hole. I ask you question no dey share story because it no be man go tell. Alright, so untuk platform 1 dan 2 dia akan menghala ke KL Central. Tapi sebelum ke KL Central, hampa akan sampai ke Bandar Tasik Selatan dulu. Tapi kalau hampa ambil platform 3 dan 4, itu untuk hampa ke KLIA 1 dan juga KLIA 2. Cumanya hampa akan sampai ke Salak Tinggi dululah. Stesen berikutnya, Bukit Bintang. Alright gang, so aku dah sampai dekat Bukit Bintang setelah menempuhi aku rasa dalam 6 train kot, 6 train monorail and also ERL. Aku dah sampai ke Bukit Bintang. Aku pun lapar ni, so aku makan dulu. Aku nak makan dekat nasi kahwin hari-hari hari ni. Aku tengok dekat Google banyak review sedap, so jom kita pergi makan dulu. Let's go! Ada daging hitam, ini ayam ros dengan ayam pedas, ayam madu tu manis. Ada ayam kurma, ada ayam balado, ayam goreng rempah. Ni daging hitam kan? Ya.
Daging hitam satu lah. Ada apa-apa dulu ya. Okey. Saya Dia dapat nasi, acar, dalca dengan silap. sekali lah. Dah beli nasi dapat tu sekali lah. Betul. Okey, jom. Bentar. Okay, aku sampai sini nasi kahwin hari-hari. So basically makan kat sini dia bagi kalau hampa beli nasi, contohlah aku ambil ni nasi, ada daging, lepas tu ada acar dengan kuah dalca. Yang ni memang dia main sekali. Contoh nasi, hampa ambil nasi dengan satu lauk, hampa akan dapat acar free, hampa akan dapat dalca free dan juga akan dapat ayam. So ada dua ayam kat sini, satu ayam sirap, satu lagi ayam putih. Dia bagi dua-dua lah. So maksud dia apa beli nasi tu dia sekali dengan semua benda yang main sekali lah. So jom kita makan dulu. Tengok rasa dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya lembut gila. Tu kalau yang menepi hari kahwin, makan nasi hari kahwin, ni lah rasa dia. Sedap. Aku pula main pada utara, dapat kena nasi kuning dengan apa ni? Dengan kuah dalca ni memang aduh. Alright, so aku baru je sudah makan nasi kahwin hari-hari. So far bagi aku personally lah, aku cakap aku rasa mungkin aku bagi dalam 7 ke 10. Nasi dia okey, sedap. Daging pun lembut. Cuma aku sebelum mai tadi aku dah makan dah, so aku rasa macam aku ambil nasi pun setengah aja. But so far aku memang dah lama teringin nak makan. Sebelum ni aku pernah mai tapi tutup. So ni alhamdulillah dia buka sampai malam. And so far okay. Aku berpuas hati dengan keputusan aku untuk main makan nasi kahwin hari-hari ni. So let's go. Kita pergi tengok apa lagi ada dekat Bukit Bintang ni. Let's go. So jalan aku nampak ada KKV kat depan ni. Besar KKV dia. Tengok ni. So aku nak pergi masuk tengok apa ada dalam ni. Yeah, there it is. Hah? Oh ni mat. Apa ni? Oh, mousepad. Comel gila. Ni harga dia RM50 geng. RM49. Oh, kita jalan tu. Tengok lagi apa lagi yang ada. Kitchen food. Ni murah sikit. Harga dia RM45. RM45. Banyak juga dia jual apa ni, blind box kat sini. Harga dia pun boleh tahan kat pun.
KKB kat sini dia ada 2 tingkat. So tadi ni yang aku pilih tingkat pertama, ni aku akan heading ke tingkat kedua pula. Let's go. Aku rasa aku tengah ada masalah sekarang ni. Masalah yang sangat-sangat besar untuk aku. Sebab aku tak expect langsung benda ni akan jadi kat aku. Aku tak expect langsung yang benda ni akan ada dekat sini. Tapi itulah hakikatnya yang aku perlu terima. Nampak nampak tu ni. Nampak tak ni? Ya Allah. Ya Allah. Oh, banyaknya. Aku minat ni Pokemon ni. Okey dah. Kita kena berfikir secara waras sekarang ni, sama ada aku perlu teruskan untuk menghabiskan duit aku kat sini ataupun tidak. So kita akan tengok bersama-sama. Ada lagi satu bencana masalah. Nampak ni? No Rokia. Menengok ni, no Rokia nak ni. Ada Ultraman, Transformers. Lepas kat sini apa tengok ni, ada Ultraman. Ni semua ni blocky semua ni. Ni ada Avengers kat sini. Semua ni blockies. Bahaya. So aku lari sat dulu daripada tempat-tempat yang bahaya ni. Sat lagi aku pergi balik. Ush, ada kucing mat. Tu ada burung. Burung kakak tu. Ya. Tolong subscribe channel aku. Ada pencil box. Panda. Kambing biru. Ini apa ni? Ini ada. Penguin. Apa ni? Pen. Apa ni? Beli pen. Halo. Yang mana yang melukis, yang perlukan pen berwarna-warni kat sini semua. Senang. Menarik ni. Pemadam. Eraser. Oh, correction tape. Ni correction tape. Comel gila. Eraser. Traffic eraser. Okay geng, aku dah decide aku nak beli satu benda ni. Yang mana satu aku patut ambil yang rasa. So letak dalam komen yang mana satu aku perlu ambil. Lambat. Bye. Aku nak duduk. Sama jalan. Alright, dah settle dekat KKB. Dah dapat barang apa yang aku nak dah. Aku dah bayar dah. So nak pergi mana pula lepas ni pun aku tak tahu. So kita pergilah jalan-jalan explore dekat sini ada apa. Let's go.
Ada penampakan guys, ada penampakan sesuatu di depan saya ni. Tu dia, binatang apa tu? Capybara dengan labubu. Tu sekok lagi kat atas tu, nampak? Sekok lagi dekat atas. Boleh tak aiskrim safe untuk saya satu? Tak rasa lagi ni. So tadi kita dah ada special guest Sarah Haji. So aku sekarang dekat Donki. Betul ke tak aku sebut? Betul ke tak tersebut? Donki. So kebanyakan produk dekat sini produk yang tak halal tau. Dia tak halal, banyak lah, bukan cakap semua, banyak. Dan sekarang ni bila aku masuk kat sini, dia ada halal section tau. So boleh tengok semua apa ni, makanan-makanan daripada Jepun yang halal yang dibawa masuk sini. So ni antaranya. Nampak ni. Ni halal selections. Halal selection. Ni. Produk yang ada kat sini. Ada Pocky, Lava Bites. Kebanyakan dia lebih kurang sama je, yang mana hampa boleh tengok dekat mana-mana pasar raya kan. Nanti Maksha. Tapi kalau hampa tengok barang-barang yang rare, kena pergi depan ni. Depan ni banyak benda-benda yang rare. KitKat, nampak? KitKat daripada Jepun. Tapi tak ada tanda halal lah. So ni pun sama juga tengok. Cat Peach. Nampak menarik kan, tapi dia tak halal lah. So kalau nak cari yang Ada pun macam ni dulu. macam ni. Satu lagi macam ni, nampak ni mooncake. Ni semua produk yang tak ada dekat Malaysia lah, tapi dia tak halal lah. So yang mana yang tak yakin memang tak ada tanda halal pun. So yang mana Muslim tu saya beli. Kita tengok yang mana yang halal pun kita beli. Nampak ni banyak ni produk KitKat yang rare dalam ni. Ada Mochi, betul ni tadi dah cover dah. Ni Allah, ni ada strawberry. Tapi tak halal lah, tak halal kepala kolol. Dia menarik untuk dilihat, tetapi dia tak ada satu confident yang hang boleh beli sebab tak tahu dia halal ke tak halal. So tak payahlah beli. Ada aiskrim. Chicken roti, beef roti, very crispy, very delicious. No good, no pay, guarantee. Come and try. Chicken roti, beef roti, come and try. 5 minit. Boleh. 6.5. 6.5. Terima kasih. Hello guys, aku dekat Juan Authentic Chinese Muslim Roti. So ni kedai yang halal lah. So basically aku tak lapang sangat pun.
Allah. So aku tak lapang sangat pun, cumanya aku rasa macam aku nak try. Dah lalang kat sini, aku nak try. So aku dah order dah, kena tunggu 5 minit. So kita tengoklah kejadian dia macam mana, rasa dia tu macam mana. Let's go. Thank you. Thank you. Come again. Alright. Hey, hey, yeah. Put your trust in me. Coast to coast from JFK to Tuscany. Doing AMAs with all y'all, see what's up with me. Baby, fuck with me. On my dolo on the daily, but tonight I need some. Alright, so aku dah beli juan ni. Tapi duduk hangat lagi, tak tahu lah boleh makan ke tak ni. Jomlah kita try sedap ke tak. Sedap. Aku decide nak pergi Mon. Satu lagi kedai tu nama dia Mon Chinese roti jugalah. Tapi dia nampak jual ni macam menarik dah, so aku singgah menu ni lah. Latar belakang tu ni dia macam New York. New York City apa tu, tempat apa tu New York tu, penggedapan tengah-tengah New York tu. Aku tak pastilah, tapi nampak dia ada skru besar kat belakang tu. Tapi New York dekat KL pun ada, dekat Bukit Bintang. Lepak ayam kan, dia hangat, tak lagi memang nak hujan, lepas tu dia tak hujan. Dia macam pening sikit. Nak makan selalu tak apa, tapi ni sedap. Where the love ain't gone. Bukit Bintang nak ke TRX. Lepas tu pindah ke silap ni, terus sini bawah ni Putrajaya Central. Aku salah turun. Nampak? Aku walaupun ni lah laluan aku pergi kerja, tapi aku salah jalan. Nampak? Aku sepatutnya naik belah sana, nampak ni? Belah ni. Aku turun bawah. Mendaki balik lah aku. Jom. Nanti aku terlepas train. Alright guys, so aku dah sampai di Putrajaya Central. Tadi aku dah bawa hampa semua jalan-jalan pergi Bukit Bintang. Aku makan nasi kahwin hari-hari. Dan after that aku bawa hampa pergi mana? KKV. Lepas tu aku bawa hampa pergi makan roti kan. Lepas tu jalan-jalan area Bukit Bintang and what not. So aku harap hampa enjoy video ni. Aku pun dah sampai Putrajaya Central. So insyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Yang mana lagi yang belum
subscribe channel aku. Aku minta tolong untuk subscribe channel aku untuk aku grow sampai ke 1000 subscribers insyaAllah by this year. Terima kasih support aku. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.